Hai, nama saya Syah Jihan bin Muhammad Shah. Saya merupakan director dan juga scriptwriter dalam short film PAUD. Nama saya Muhammad Rushaidi bin Rosmanan. Saya memegang role sebagai cameraman dan juga assistant director. Nama saya Wan Ahmad Akif bin Mazadi. Dalam short filem PAUD ni, saya memegang role sebagai lighting man, runner dan juga audio man. Okay, PAUD ni dia mengisahkan tentang seorang remaja yang keras kepala, yang tidak suka dikongkong oleh bapanya. Dan pada satu hari, dia telah diculik oleh seorang lelaki yang dah lama memerhatikan dia. So, bapa ni perlu cari cara apa saja untuk menyelamatkan anak dia yang telah diculik itu. Watak dan perwatakan dalam cerita ni ada 4 karakter, iaitu Rania, Rahmat, Ain dan juga Nabil. Okay, watak Rania ni ialah seorang remaja sekolah yang keras kepala dan juga degil kerana didikan ayahnya iaitu Rahmat. Rahmat ni ialah seorang yang tegas dan juga strict terhadap Rania kerana ia ingin melindungi Rania daripada sebelum ke dunia luar. Okey, watak Nabil ni sebagai apa? Watak Nabil ni dia adalah seorang stalker yang selalu memerhati gerak-geri Rania. Dia suka terhadap Rania ni sampai tahap dia dah obses sangat dengan Rania. And dia stalk Rania di media sosial hingga bawa ke dunia nyata. Sampai Nabil ni sanggup melakukan perkara yang di luar jangkaan hanya untuk mendapatkan Rania. Dan dia juga mempunyai perasaan dendam yang sangat kuat. Okay, watak Ain ni dia adalah satu-satu sahaja sahabat Rania. Di mana Ain ni dia seorang yang sangat baik. Dia memahami Rania dengan keadaan Rania yang parents yang tegas. And dia sanggup korbankan masa dia, korbankan tenaga dia hanya untuk menceriakan Rania, untuk buat dia lupakan apa keadaan bila di rumah dengan strict parents iaitu bapanya Rahmat yang selalu mengawal gerak-geri Rania. Antara cabaran untuk menghasilkan short film PAUD ni adalah ketiadaan pelakon, di mana pelakon telah membuat keputusan untuk hilang tiba-tiba sahaja. So kita orang kena cari cara untuk apa saja untuk cari pengganti pelakon tu masa tengah nak shoot tu. So itu antara cabaran yang agak berat lah bagi kita orang. Saya harap para penonton Di luar sana boleh ambil iktibar dalam short filem PAUD ni sebab berapa perlulah mengambil berat tentang anaknya. Jangan terlalu berkeras, jangan terlalu strict sangat dalam mendidik anak. Kalau boleh, didik anak dengan berhemah lah. Kepada anak-anak juga, janganlah kita tidak mendengar cakap ibu bapa kita. So jangan lupa untuk saksikan short filem PAUD Pada 26 April 2025 Hanya di KKTM Lembau. Shout out to PAUD.